Kau pernah tak? Tengah malam lampu bilik dah malap, bantal dah sedia, tapi tangan tu masih tak berhenti scroll. Buka IG, tengok gambar orang kahwin kat Bali macam wedding dalam filem. Sunset, laut biru, gaun putih meleret, caption penuh cinta. Scroll lagi, nampak rumah minimalis yang cantik gila. Putih bersih, tanaman indoor, lighting padu. Anak-anak depan semua comel, senyum macam iklan susu. Suami romantik, surprise breakfast in bed. Isteri supportive, buat vlog motivasi sambil lipat baju. Dan masa tu, kau pandang bilik sendiri, sepah, lampu siling kelip-kelip, bantal dah benyek. Kau rasa apa? Rasa hidup macam sampah, real talk. Kita semua pernah rasa macam tu, dan benda ni makin pelik. Kita jadi macam penonton tetap dalam drama hidup orang lain. Tiap hari, kita tahu siapa kahwin, siapa mengandung, siapa beli kereta baru, siapa melancong ke Iceland, siapa dapat anak kembar, siapa pindah rumah, siapa buat IVF. Tapi diri kita sendiri, cuba fikir balik. Bila kali terakhir kau betul-betul duduk diam, tenangkan diri. Dan tanya, aku okey ke sebenarnya? Benda yang aku kejar ni betul-betul aku nak ke? Atau sebab orang lain semua dah ada? Masalahnya, tekanan tu tak nampak. Tapi dia wujud, tekanan senyap. Tapi dia makan kita dari dalam. Kita tengok hidup orang penuh warna, tapi hati kita makin kelam. Kita rasa tertinggal, kita rasa lambat, kita rasa tak cukup. Padahal, kita sendiri pun tak tahu kita nak ke mana. Itulah yang menakutkan. Kita lost, tapi kita tak nak hadap rasa tu. So apa kita buat? Kita buka phone, kita scroll lagi. Kita isi kekosongan tu dengan lebih banyak hidup orang lain. Kita kata healing, padahal sebenarnya kita lari dari diri sendiri. Scroll, like, react, comment, repeat. Dan kita panggil itu sebagai rehat. Tapi rehat ke kalau makin lepas scroll, makin kita rasa diri kita tak berguna? Makin kita rasa semua orang dah ke depan dan kita masih kat tempat sama. Kita tengok orang kongsi kejayaan, kita rasa gagal. Orang kongsi kebahagiaan, kita rasa kesunyian. Orang tunjuk usaha, kita rasa kita malas. Itulah perangkap paling halus yang ramai tak sedar. Lagi kita tengok hal orang, lagi kita hilang arah sendiri. Kita makin tahu siapa orang lain, tapi makin tak kenal siapa kita. Dan benda ni bukan salah platform, bukan salah influencer, bukan salah internet. Kadang-kadang, kita sendiri yang tak sedar, kita biarkan diri hanyut ikut arus, sebab arus tu laju. Dan kita tak pernah berhenti berenang. Pernah tak kau bandingkan hidup sendiri dengan orang yang langsung tak kenal kau? Orang tu tak tahu pun nama kau, tapi dia berjaya buat kau rasa insecure. Gila kan? Aku tulis ni bukan sebab aku tak pernah rasa. Aku pernah dan kadang-kadang masih rasa. Tapi ada satu pengalaman pelik, satu turning point yang ubah cara aku tengok semua ni. Ubah cara aku tengok diri sendiri dan mula belajar macam mana nak keluar dari kitaran tak sihat ni. Tunggu part 2. Aku nak kongsi satu pengalaman jujur yang buat aku sedar aku tak nak jadi penonton lagi. Aku nak jadi pelakon utama dalam hidup aku sendiri. Jumpa di episod seterusnya.